Adakah anda tahu bahawa anda hanya memerlukan 4 minit untuk melegakan sakit tulang belakang yang anda sedang alami sekarang? Sakit tulang belakang mempunyai banyak punca. Biasanya ia berkaitan dengan ketidakseimbangan otot. Maksudnya, ada otot yang lebih keras, lebih tegang, lebih kaku dan ada juga yang lebih lemah. Cara yang saya akan ajar sekarang ini boleh melegakan sakit pinggang bagi sehingga 90% orang. Jadi, sangat besar kemungkinan ini adalah apa yang tulang belakang kamu perlukan. Untuk senaman ini, kita akan melatih koordinasi antara otot-otot yang berada di hadapan tulang belakang dan otot-otot yang berada di belakang tulang belakang. Dalam senaman pertama, kamu akan baring menyarap dengan posisi yang paling selesa untuk kamu. Kamu boleh memalingkan muka ke tepi, letakkan tangan ke bawah atau tangan ke atas, ikut cara yang paling selesa untuk kamu. Dan kamu hanya perlu bernafas. Dengan perlahan, dengan tenang. Cuba rasakan nafas kamu menggerakkan tulang belakang kamu dengan perlahan. Dan latihan kedua, kamu akan berada dalam posisi ini ya, siku disokong. Cuba letakkan siku betul-betul di bawah bahu kamu, bukan di depan atau di belakang. Letakkan betul-betul di bawah bahu kamu. Pandang ke depan dan tunggu 2 minit dalam posisi ini. Ini akan membantu memperbaiki hubungan antara diafragma dan tulang belakang lumbar kamu. Ini juga akan membantu meregangkan otot-otot di bahagian depan tulang belakang. Maksudnya, ia akan menambah dan membuka lebih banyak ruang antara satu vertebra dengan vertebra yang lain. Dan ia juga akan memberikan kamu rasa rileks, kerana ini adalah posisi yang selesa. Apabila kamu berada dalam posisi ini, sebaiknya kamu rasa sakit yang ada di kaki, di punggung, di gluteus semakin mendekati tulang belakang. Atau ia akan beransur-ansur berkurang dalam masa 2 minit ini. Jika sakit mula menjauh dari tulang belakang dan mula turun ke kaki, kamu hentikan senaman itu. Setuju? 2 senaman ini sudah lebih daripada cukup untuk melegakan sakit kamu. Tapi, kalau kamu belum tekan like sampai sekarang kamu akan tekan. Saya akan tunjukkan senaman untuk bila sakit itu dah reda, bila tinggal 10 yang terakhir dari 10 sakit itu, saya akan tunjukkan cara untuk kamu pulih 100%. Dan satu cara untuk kamu hilangkan sepenuhnya sakit ini sekarang, ingat bahawa senaman ini adalah senaman tahap lanjutan. Jadi, kamu mesti sudah melepasi fasa sakit yang paling teruk, paling kuat, barulah boleh cuba buat senaman ini. Kamu mungkin sudah perasan yang kita sedang menambah sedikit demi sedikit regangan tulang belakang. Jadi sekarang, di fasa terakhir, kita akan memberikan regangan maksimum pada tulang belakang. Jadi, di tempat siku kamu tadi, kamu akan letakkan tangan kamu, cuba untuk relaksasikan tulang belakang sebanyak mungkin dan gunakan kekuatan hanya pada lengan. Dan kamu regangkan. Luruskan lengan kamu sejauh mana kamu mampu dan kembali semula. Buat pergerakan ini 10 kali pergi sejauh mungkin dan kembali semula. Setiap kali kamu naik, cuba pergi sedikit lebih jauh dan kembali semula. Bila kamu buat ini 10 kali, kamu akan nampak bahawa sakit itu sepanjang senaman, ia akan berkurang sehingga hilang sepenuhnya. Dan jika kamu mahu lebih banyak video tentang tulang belakang dan tentang cara melegakan sakit-sakit ini, saya akan letakkan di kad ini senarai main tentang sakit belakang. Sekarang, kamu akan ketawa berseronok dengan kesilapan rakaman. Saya berhenti di sini. Salam hangat dan jumpa lagi. Wow! Pada bahagian belakang, sakit pinggang, ada pelbagai punca. Dan lambat dengan magic. Ia memang hebat. Tidak, saya mahu bercakap sedikit lagi. Nama saluran awak, saya fikirkan. Saya mahu bercakap sedikit lagi. Saya pemilik saluran ini. Beberapa.